Selagi tak habis bulan puasa, bulan Ramadan ni, selagi itulah puak-puak ni dia akan terus ambil alih kerja setan. Selagi setan kena ikat, tak dilepaskan, dialah akan jadi setan. Keluar pula cerita katanya KPM buat program di gereja. Program sesi lebat urus pemegang taruh tadika swasta. Ada satu posting dekat thread tadi aku jumpa. Dia tulis lah, program KPM ni tak boleh ke buat dekat tempat yang sesuai untuk orang Islam. Lagi-lagi bulan mulia 10 hari terakhir Ramadan ni, tak boleh ke buat tempat elok sikit. Siap doa lagi, semoga Allah terima taubat kita semua. Aku jawab macam ni lah. Pertama sekali, gambar yang dia kata gereja tu adalah Dewan Sekolah. Sekolah apa? Assumption International Secondary School dekat Bukit Pentajam, Pulau Pinang. Bukan gereja. Logo salib tu memang ada dekat situ. Sebab sekolah ini memang pada asalnya ditubuhkan oleh komuniti Kristian Katolik. Sebab itu pada bangunan itu atau dewan sekolah itu ada logo salib. Sebahagian daripada sejarah, identiti sekolah itu sendiri, latar belakang sekolah itu. Tapi Wan Hadi ni tak elok lah ada lambang salib kan. Buatlah tempat lain. Apa benda KPM ni? Kan ada juga orang Islam yang pergi program tu, buat tempat lain lah. Tak jaga sensitivity langsung. Awaknya apa masalahnya? Tengok lambang salib dah tergugat iman ke kita ni hari ni. Tengok lambang salib tu rasa wish tak boleh ni, aku tergugat, nak kena keluar, nak kena lari ni. Dulu Presiden PAS Tok Guru Hadi Awang tu, dia pernah buat lawatan muhibah pergi satu gereja dekat Miri, Sarawak. Waktu tu dia pakai alasan usaha mendekatkan percambahan minda antara agama Islam dengan Kristian. Waktu tu okey, waktu tu halal, tak ada masalah. Hari ni tiba-tiba dia tengok KPM buat program dekat Dewan Sekolah International dekat Penang, itu ada lambang salib dekat dewan itu. Tak boleh, terus jadi sasau, terus jadi tergugat iman tu. Penuh orang maki Anwar Ibrahim, penuh orang maki Fadlina dekat komen tu. Senang modal dia pakai satu gambar bangunan ada logo salib, buat cerita seolah-olahnya buat dekat kerja. Nak tunjuk memang teruk sungguh lah Madani ni buat program KPM, program kerajaan buat kat gereja. Padahal tu dewan sekolah. Pasal apa kata gereja tu ada logo salib tu gereja lah tu. Wah, senang betul hidup kau Kalau kau tanya aku satu sebab dia kenapa hari ni orang tak takut dah nak tabur fitnah. Orang makin berani buat fitnah dah macam zikir harian. Buat fitnah, bercakap je fitnah. Satu sebab je. Kenapa? Sebab dia orang tahu buat fitnah apa, mau baik fitnah kecil ke sampai fitnah level-level Yahudi punya jahat pun, mereka tak akan diambil apa-apa tindakan, tak akan kena apa-apa tindakan. Mereka tahu perkara itu. Paling-paling pun MCMC akan panggil bagi keterangan. Itu je. Ambil contoh lah Wabi Fadlina. Dalam konteks ni Wabi Fadlina selaku Menteri Pendidikan, kau tahu betapa teruknya Wabi Fadlina kena serang, dijadikan punching bag daripada dulu. Sebelum kes Zara Karina, adik Zara Karina tu lagi, orang memang duk fitnah macam-macam dah dekat Wabi Fadlina. Tapi kita tahu tak ada apa-apa tindakan, dia ambil fitnah itu dibiarkan. Maka apa yang jadi? Inilah cerita ni. Inilah yang jadi. Orang tak takut dah nak cerita benda yang tak betul ni. Kalau belah kerajaan ni aku tengok ada yang berani saman, ada fitnah, yang difitnah itu saman, okey. Tapi jenis saman bila dah sampai mahkamah, tiba-tiba baik hati settle luar mahkamah. Aku pun tak tahu apa masalah. Belah kita je lah, belah kerajaan. Yang terbaru ni Wabi Fadlina, dalam kes ni aku cerita orang tuduh dia buat program dekat gereja ni. Wabi Fadlina hanya desak orang yang buat fitnah itu minta maaf. Pada aku, sekiranya Wabi Fadlina ni dengar tengok video ni, saya harap Wabi Fadlina arahkan peguam saman. Ni kaki-kaki fitnah ni, orang yang tulis benda tu saman dia. Bukan tak boleh cari, boleh cari, saman dia. Bayangkan berapa ramai yang percaya bahawa KPM buat program dekat gereja ni. Orang Melayu Islam ni, mereka mudah percaya benda-benda macam ni. Buat macam pemimpin DAP. Mereka kalau orang fitnah pemimpin DAP, dia saman rapat. Saman sampai ke mahkamah, dia tak nak tarik balik, dia saman terus. Itu pemimpin DAP. Jadi kita belah kerajaan ni, pemimpin parti lain kena buat benda yang sama lah. Jangan lepaskan orang yang buat fitnah. Cukuplah kita nak jadi baik betul, faham kan? Tapi itulah, buat satu perkara yang boleh menjadi rujukan kepada orang lain depan hari nanti. Kita saman macam pemimpin DAP, contoh Hanayo dengan Lim Guan Eng, Lee Kip Siang apa semua. Kes orang tuduh dia sepupu-sepupu kan, sepupu dengan Lee Kuan Yew apa semua tu. Bila saman bawa ke mahkamah dan menang di mahkamah, apa orang lain akan rasa? Mereka akan takut nak buat lagi. Tu mana orang berani cakap lah pasal perkara tu, sebab dia tahu kau cakap lah kau kena. Kau tengok dah ada kes contoh dah 800,000 kan. Same goes to isu-isu macam ni. Jangan lepaskan Wabi Fadlina. Saya mengharapkan kalau Wabi tengok video ni, you know what to do Wabi Fadlina. You know what to do.
Jangan lepaskan orang yang buat tuduhan jahat macam ni. Please lah, please.